Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hantaran dalam YouTube menyatakan Muhammadiyah di Indonesia memaklumkan puasa tahun ini jatuh pada hari Rabu 18 Februari. Ini agak pelik lah, sebab 17 Februari hari Selasa tu anak bulan ataupun hilal belum lagi wujud, belum lagi jadi di ufuk barat. Di mana? Di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Thailand, India. Ini di antara tempat-tempat yang dekat dengan kita, yang mana anak bulan tidak ada pada 17 hari bulan. Saya tengok data untuk Aceh, sebab Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, kita ni duduk dalam Mabin. Data yang paling hujung sekali, titik yang paling hujung sekali ialah Bandar Aceh. Bandar Aceh pada hari 17 Februari 2026, hari Selasa, Maghrib 6.51 petang. Ijtima' ataupun conjunction berlaku 7.1 petang. Maknanya berlaku di bawah ufuk. Jadi hilal tak wujud hari itu. Bila hilal tak wujud, besok tu hari Rabu masih dalam bulan Syakban, iaitu 30 Syakban. Maka hari Khamis 19 Februari barulah masuk bulan Ramadan, iaitu 1 hari bulan Ramadan mengikut kiraan falak. Mari tengok video ni untuk memahami lebih jelas. Hari Selasa 17 Februari 2026 di Bandar Aceh. Mari kita tengok waktu Maghrib di Bandar Aceh pada hari tersebut. Maghrib pada hari itu pukul 6.51 petang. Ketika terbenam matahari, hilal belum jadi. Tak ada hilal lah. Maksudnya ketika matahari terbenam, hilal tidak wujud di ufuk barat. Kenapa jadi begitu? Kerana ijtima' pada hari tersebut berlaku pada pukul 7.1 petang waktu Aceh, waktu Indonesia. Maknanya lepas Maghrib baru berlaku ijtima'. Oleh itu, masa Maghrib tu hilal tidak wujud di ufuk barat. Maka esok tu hari Rabu 18 Februari 2026 masih lagi dalam bulan Syakban, iaitu 30 Syakban 1447. Oleh yang demikian, mengikut falak, 1 Ramadan jatuh pada hari Khamis 19 Februari 2026. Memang hari itu ada tempat yang berpuasa, iaitu di Amerika, di New York. Di New York, tuan-tuan dan puan-puan, ketika ijtima' berlaku itu pukul 7.1 di waktu Aceh itu, di New York baru pukul
8 minit pagi. Jadi dia ada masa 9 jam ataupun 10 jam lagi baru nak maghrib. Maka bulan pada masa tu dah ada, dah wujud. Jadi sesuailah di sana nampak anak bulan pada Selasa 17 Februari. Maka 18 Februari 1 Ramadan di tempat mereka. Kita di Malaysia matlak lain-lain. Berbeza 12 jam. Beza kita. Pukul 8 pagi kita, pukul 8 malam mereka. Pukul 8 malam kita, pukul 8 pagi mereka. 12 jam. Jadi kita tak boleh jadikan itu sebagai rujukan kita. Kita tak boleh samakan seluruh dunia ni. Ini soal ibadat. Soal ibadat. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Sesiapa yang menyaksikan kedatangan bulan itu, iaitu bulan Ramadan, maka dia nak berpuasa. Hak ni kita telah saksikan dengan ilmu. Dengan ilmu kita saksi bahawa tidak ada bulan pada hari itu. Maksudnya Ramadan tak masuk lagi di tempat kita. Kan? Jadi harap-haraplah orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei dan juga orang Indonesia, kita peganglah pada kerajaan masing-masing. Iaitu di Indonesia ada sidang isbat yang akan bersidang pada 17 Februari malam 18 tu. Dan saya yakinlah mereka akan mengumumkan 19 Februari hari Khamis adalah 1 Ramadan. Dan begitulah juga di Malaysia, di Brunei dan juga di Singapura. Wallahu a'lam.